Alright guys, I Gary daripada GCM Motor guys. So hari ni kita nak review sebuah CF Motor 800 MT Explorer. Alright, dia ada dua jenis. Kalau first model punya dia pakai MT lah, model biasa. Yang ini model latest punya, dia panggil Explorer. Okay, korang boleh buat research lah. Dia ada kelebihan feature dia daripada model lama. Alright, tahun motor 2024 bulan 8. So motor second hand lah. Kita dah join dengan harga 43,800 siap potong nama cash. Kalau korang beli baru dekat 58,000. So ini second hand kita offer 43,800 siap potong nama. Alright, minimum deposit full loan pun boleh apply loan. Alright, ada free warranty setahun bagi korang. Lepas tu ada complete 3 box, semua dah ada lah. GS ADB punya crash bar semua dah cukup. Beli tinggal pakai saja. Alright, so penghantaran seluruh Malaysia boleh diteruskan termasuk Sabah Sarawak. Kalau nak join motor ke nak trade motor pun boleh PM kita. Kita bagi harga cantik lah. Free warranty setahun bagi korang. Kalau buat credit loan, deposit serenaya full loan. Boleh PM kita untuk dia punya bulanan estimate. Kalau pakai credit card pun boleh. Janji limit cukup. Ada credit card, boleh swipe guna credit card. Lepas tu buat installment dengan bank korang. Up to 5 tahun installment. PM kita untuk dia punya TNC. Alright, jom. Alright, first korang boleh tengok tayar depan lah. So, tayar depan pakai brand Maxxis. Size 110, 80, 19. Masih ada around 50% macam tu lah. Lepas tu double disc brake depan, tayar pakai tayar tubeless. Kemudian dia ABS brake lah dengan Jezuan punya caliper Brenter punya. Okay, MSC USD fork adjustable. Lepas tu korang tengok helm protector guard dia dah pakai lah, dah pasang. Helm guard tu dia dah pakai, dah pasang. Lepas tu ini ada spotlight. Spotlight 2 set lah. Alright, lepas tu ada GS ADB punya crash bar atas, bawah. So complete set lah. Dengan ini dia ada datang dengan engine guard pun dia ada bawah. Bawah punya engine guard pun dah ada. Radiator guard pun ada. Alright, engine KTM ah. Ini dia pakai engine KTM. Alright, 800. Lepas tu box pun siap motor original punya box, side box. Lepas tu siap motor original punya top box. Okey, belakang pun sama ada ABS. Lepas tu pakai brand Maxxis juga 150 70 17 punya tayar. Belakang masih ada around 70% ke 80% punya tayar lagi. Okey, memang datang ada double stand. Okey, memang datang dah ada double stand. Tempat semua dah cukup lah. Okey, tempat semua dah cukup. Lepas tu korang boleh tengok dia punya button. Yang ini starter, ini double cylinder, ini spotlight. Ini spotlight punya switch. Side mirror pun dah pakai yang cantik boleh lipat punya. Lepas tu ni, ini spotlight punya mode. Lepas tu cruise control. Ini mode untuk adjust untuk meter punya. Okay, korang tengok. Alright. Mileage original 43,000 Kemudian korang tengok dia boleh ada tire pressure sensor. Lepas tu mode ada. Okay, korang tengok ni. Mode dia ada. Okay, sekejap. Mode dia, okay, ada sport, rain. Sport, rain. Okay, ada sport dengan rain. Mode dia. Nanti kita start bagi korang tengok baru dia boleh tukar mode lagi. So FN. Kita pergi setting Ini grip heater pun boleh set. Seat heater pun ada. Okay, touch boleh touch ke nak touch screen ke tanah macam itulah. Alright. Lepas tu korang boleh connect korang punya phone. Apple CarPlay pun ada. Lepas tu nanti ini bahasa saya boleh tukar ke bahasa Inggeris lah. Lepas tu ini kabin mat. Maksudnya kalau you punya phone boleh keluar mat lah. Ini boleh connect dengan you punya phone, boleh dengar lagu. Ini boleh connect phone. Okay. Alright, kita start bagi korang dengar. Okay, ini engine KTM Engine sebiji sama dengan KTM. Alright, dia punya windshield depan pun manual adjustable. So tahun 2024 bulan 8 siap motor 800 Explorer festive latest punya. Nak join dengan harga jualan 43,800 siap potong nama cash. Kalau beli baru dekat 58,000. Lepas tu ada free warranty setahun bagi korang. Kalau credit loan deposit kosong bulanan boleh PM kita bagi estimate. Lepas tu kalau ada credit card limit kalau cukup boleh PM kita. Dia boleh installment sebanyak up to 5 tahun installment, zero interest. Boleh PM kita untuk dia punya TNC lah. Alright, kalau penghantaran seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak boleh diuruskan. Kalau nak join motor ke nak trade motor pun boleh PM kita. Alright, see you, bye.